Hari ni dalam parlimen viral lah kan. Who cares ini sekolah terbaik ke tidak? Kalau dah ada orang kena rogol, kena bunuh, kena buli, nama sekolah tu tak penting. Yang penting adalah keselamatan dan nyawa anak-anak kita di Henshin. Hello guys, kali ini isu sekolah yang semakin hari semakin buruk dan juga keyakinan ibu bapa untuk hantar anak ke sekolah makin lama makin menurun. Check it out. Hari ni dalam parlimen viral lah kan. Who cares ini sekolah terbaik ke tidak? Kalau dah ada orang kena rogol, kena bunuh, kena buli, nama sekolah tu tak penting. Yang penting adalah keselamatan dan nyawa anak-anak kita di situ. Puan Yang di-Pertua, saya merupakan salah seorang graduan sistem persekolahan awam. Daripada taska ke sekolah kebangsaan, sekolah menengah, sampai ke institusi pengajian tinggi. Bagi anak-anak yang datang daripada kelas pertengahan dan B40, ini adalah harapan utama bagi mereka. Kerana pendidikan adalah jalan yang terbaik untuk membebaskan keluarga daripada belenggu kemiskinan. Dari kes Zaira Karina, kes buli di Johor yang menyebabkan penggegaran otak, kes rogol berkumpulan sampai berani untuk merakamnya, ke kes terbaru yang berlaku pada pagi ini di mana adik yang berumur 16 tahun ditikam sampai mati. Ini semua berlaku dalam persekitaran sekolah. Sekolah ini adalah seperti rumah bagi kita, rumah yang kedua. Cikgu adalah bagaikan ibu bapa di sekolah. Tempat yang patut dilihat sebagai tempat yang paling selamat selepas rumah kita, sekarang tidak asing lagi apabila ada perkataan bunuh, rogol, buli yang sentiasa berlaku. Jangan sampai satu hari nanti masyarakat ibu bapa menormalisasikan perkataan-perkataan sebegini di institusi pendidikan kita. Saya risau kerana dalam beberapa ucapan saya lepas, saya dah kongsikan data dan statistik yang menunjukkan di mana sekolah kebangsaan yang sebelum ini merupakan pilihan utama, bukan setakat golongan pertengahan atau B40, tetapi orang kaya pun memilih sekolah kebangsaan sebagai pilihan utama mereka. Tetapi dari tahun ke tahun trend ini telah berubah. Bukan setakat orang yang datang daripada satu bangsa tidak lagi memilih sekolah kebangsaan sebagai sekolah utama, tetapi kini ada juga ramai orang Melayu daripada kelas pertengahan yang tidak lagi memilih sekolah kebangsaan sebagai pilihan utama mereka. Saya rasa kalau kita buat simple study, tanya ibu bapa contoh yang pergi ke sekolah kebangsaan, anak-anak di kawasan Klang Valley, dan tanya mana ibu bapa ini menghantar anak mereka pada hari ini, tepuk dada, tanya selera, kita tahulah jawapannya. Kalau tidak ada intervensi yang besar dan drastik, saya risau jurang ini makin lama makin teruk. Dan defisit kepercayaan ini kalau tidak dipulih, akhirnya sukar untuk kita perbaiki. Kita boleh berbelanja puluhan bilion ringgit, umumkan peningkatan belanjawan dari tahun ke tahun, tetapi kalau defisit kepercayaan ini tidak diuruskan dengan baik, sukar untuk kita pujuk ibu bapa untuk kembalikan anak mereka ke sistem persekolahan kebangsaan. Dulu di luar kita ada dasar you touch, you go. Tetapi kini persepsi di luar yang dikongsikan kepada saya, you touch, you rogol, you stay. Kerana lambat bertindak dan kenyataan yang kurang cermat, persepsi sebegini timbul. Walaupun ia persepsi, tetapi persepsi yang tidak diuruskan menyebabkan ibu bapa hilang hormat. Saya ada 3 cadangan yang saya ingin ketengahkan. Pertama, kita perlu serta-merta luluskan dana khas untuk pasang CCTV di setiap satu sekolah kebangsaan kita. Jangan guna helah dan alasan bahawa ini memerlukan dana yang besar. Saya pergi Shopee kejap je, DIY, do it yourself. Boleh beli CCTV RM50 bagi satu unit. Kalau nak canggih sedikit menggunakan tenaga solar, RM200. Kalau satu sekolah dapat pasang 20 tak banyak. Kerana di Malaysia kita ada 10,000 sekolah, kosnya tidak begitu tinggi. Tetapi kalau tinggi pun, kalau ia dapat memastikan satu nyawa pun diselamatkan, itu adalah kos yang patut kita tangani dan bangganya kita tangani. Boleh saya jelas sikit? Selepas saya beri 3 cadangan, jelas boleh. Cadangan yang kedua, kita perlu siasat dan kita perlu berani miskinkan sistem sokongan pembuli.
Kalau di negara maju, Puan Yang di-Pertua, jikalau ada kes buli yang berlaku, tindakan tidak hanya diambil ke atas seorang pembuli. Warden akan diambil tindakan, pengetua akan diambil tindakan, senarai hitam akan dikeluarkan, penguat kuasa yang lambat bertindak turut akan diambil tindakan. Saya pernah bangkitkan ni pada ucapan-ucapan saya lepas. Setiap kali saya bangkitkan, kerajaan akan jawab kata, kita akan lakukan, jangan takut, daripada atas ke bawah akan ambil tindakan. Saya tanya satu soalan saja. Tunjuk satu saja bukti, mana penguat kuasa, mana warden, mana pengetua, mana sistem itu, seorang pun yang dah diambil tindakan. Lazimnya tak ada. Dan yang lebih mencemaskan, yang saya takut, bila saya dengar jawapan daripada kementerian ataupun wawancara ataupun terjah dilakukan oleh media, bila ada kes bunuh, ada kes rogol, mesti ada bicarakan soal, oh, nama baik sekolah, ini adalah sekolah yang terbaik. Who cares ini sekolah terbaik ke tidak? Kalau dah ada orang kena rogol, kena bunuh, kena buli, nama sekolah tu tak penting. Yang penting adalah keselamatan dan nyawa anak-anak kita di situ. Cadangannya ketiga, kerajaan turut perlu tegas dengan dasar you touch you. Mohon mencelah. Sebab itu kita perlu cepat siasat, heret, dakwa dan kenyataan-kenyataan yang perlu dikeluarkan oleh menteri, oleh kementerian perlu sangat tegas. Send an unequivocally clear signal bahawa buli sekecil mana pun tidak akan ditoleransi. Kerana kalau salah cakap walaupun dengan niat yang baik, persepsi itu akan berterusan dan berlarutan. Shah Alam. Viral video tentang Anwar Ibrahim seorang-seorang. Viral video gambar Anwar Ibrahim seorang-seorang. Pelik. Biasanya, kalau korang perasan, kebiasaannya Anwar Ibrahim, kalau dia datang parlimen, kalau dia bercakap, belakang dia mesti ada Pudin Poka, mesti ada Azalina, mesti ada Zahid Hamidi. Biasanya lah. Tiap kali kalau Anwar nak datang parlimen, kalau dia bercakap, ada soalan untuk dia, Pudin Poka, belakang Azalina, Zahid, mesti ada. Tiga ni mesti ada. Begitulah juga dengan menteri-menteri lain, khususnya menteri-menteri daripada PKR. Tapi hari ini, tak ada. Sehingga ditanya oleh Tuan Ibrahim Tuan Man, mana pergi ahli parlimen kerajaan? Kenapa? Saya tak tahu kenapalah. Tapi adalah orang kata, sebab ini di awal pagi. Okey. Ini soalan pagi. Okey. Tapi, sebelum ni soalan pagi juga. Ramai juga dalam Dewan. Kenapa tak ada? Saya dapat info. Ahli parlimen, 3 tahun, baru dia dapat pencen. Kalau tak cukup 3 tahun, tak dapat duit pencen. Baik kerajaan, baik pembangkang, semua sekali. Mesti 3 tahun. Termasuklah juga menteri. Menteri pun, kalau dia berhenti sebelum 3 tahun, dia tak dapat pencen. Bermakna kalau dia ahli parlimen, dia juga menteri, dia akan dapat double pencen. Pencen ahli parlimen, pencen menteri. Begitulah juga pencen timbalan menteri. Sekarang ni, Anwar dah gone. Dengar saya cakap ni. Tak percaya tak apa. Anwar dah gone. Dia kena letak jawatan dan serahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan Majlis Raja-Raja untuk memilih Perdana Menteri yang baru. Tapi Anwar tak nak. Dia tak nak. Dan dia dah tunjuk dah. Orang lain tak layak. Dia saja yang layak. Jadi dia minta untuk parlimen dibubarkan. Nampak Anwar Ibrahim ni? Alang-alang aku tak dapat. Orang lain pun tak dapat. Nampak? Perangai Dajjal ni. Sebab itu Rafizi dia matikan. Pak Ma'el dia matikan. Tasimudi Yassin dia matikan. Hamzah dia dah drumming pasal anak dia. Semua orang ni yang mana ada credible candidate, dia matikan. Dr. Sam pun pernah kata kena follow. Semua. Isyamuddin dia matikan melalui Zahid supaya digantung lagi pada UMNO. Sebab dia nak dia je. This is Anwar Ibrahim. Firnon. Dia rasa dia yang terpaling. Tak ada orang lain lebih hebat daripada dia. But Anwar tak menang pilihan raya.
Anwar tak menang pilihan raya. Dia tak pernah ada majoriti sokongan ahli parlimen pun. Daripada dulu lagi. Dia tak pernah ada. Sebab itu dia tak pernah nak berani nak membuktikan. Sebab itu dia colik ahli parlimen bersatu. Macam-macam lah. Dia tak ada numbers. Dan tempoh dia dah berakhir dah. Tahun 2024 lagi. 24 akhir bulan November 2024. Dia sepatutnya meletakkan jawatan. Tapi mangkuk ni tak nak letak jawatan. Now, masa dia dah betul-betul singkat. Tapi dia tak nak letak jawatan. Sebaliknya minta untuk parlimen dibubarkan. Jadi, kalau korang ahli parlimen, kalau korang ahli parlimen kerajaan, korang lah ahli parlimen kerajaan, kau marah tak dengan Anwar Ibrahim? Bagi tahu dekat saya. Kalau korang ahli parlimen kerajaan, sekarang ni Anwar nak minta bubar parlimen, korang marah tak? Korang bengang tak? Bengang lah. Sebab, 3 tahun baru dapat pencen. Sekarang ni, kau punya masalah dengan kita orang sekali terjebak. Lepas tu, kalau bubar parlimen, pilihan raya, kau rasa dia orang boleh menang ke? Alah. Jadi ahli parlimen pun fikir juga. Kalau bubar sekarang, aku dah tak dapat pencen. Lepas tu belum tentu lagi aku dapat bertanding. Lepas tu kalau aku bertanding, belum tentu aku menang. Itu pasal hari ni, dalam Dewan Rakyat, bila Anwar Ibrahim berucap, menteri ahli parlimen, ramai tak datang, ramai tak ada. Baik PKR ke, baik DAP ke, baik Amanah ke, baik UMNO ke, semua tak ada. Sebab bengang. Dia nak bubar parlimen, mangkuk ni. Pernah atau tidak, Anwar pergi parlimen kosong. Pernah atau tidak? Ni, kepada walanon-walanon, penyokong-penyokong Anwar Ibrahim. Kalau peringkat hari ni pun Anwar fikir pasal tembuluk diri dia, apatah lagi korang mangkuk. Dia tak fikir orang lain, dia fikir diri dia. Dia. Jangan kata aku fitnah. Kau pun tengok. Oh, saya dapat panggilan telefon daripada Trump. Fantastik, bombastik. Oh, inilah. Belum pernah ada mana-mana selama ini dalam kerajaan seorang pemimpin terjun. Dia lambung diri dia je. Janganlah cakap fitnah. Kau pun tahu selama dia lambung diri dia je. Dialah yang terpaling. Dialah. Semua dia. Sekarang ni samalah. Orang lain semua bodoh, tak pandai. Dia. Saya dah cerita itu hari kan. Member Sir ni pegawai kerajaan. Dia PTD lah. Ini cerita 2023. Dia bagi tahu, dia kata, gila lah bro Anwar ni. Kenapa? Dia masuk-masuk meeting dengan pegawai kerajaan. Semua orang tak pandai. Ayat dia, saya tahu. Saya dulu timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan. Saya tahu. Tapi, yang pegawai-pegawai kerajaan ni diam lah. Nak cakap macam mana? Aku lawan kan, aku tak naik pangkat, nampak? Dia boleh cakap macam itu. 2023. Meeting ni, pegawai kerajaan ni, dia boleh bagi tahu. Saya tahu. Saya dulu timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan. Bang, engkau dulu, last kena pecat 1998. Kau ni Anwar, engkau kena pecat 1998. Menteri Kewangan dengan timbalan Perdana Menteri 1998. 2023, apa yang kau punya ada 98 tu dah habis dah. Mana sama gila? Pegawai kerajaan pun dulu pun lain, sekarang pun lain. Kita pun lain. Daripada videotape kepada CD, sekarang ni tak ada dah online macam tu je. This is Anwar Ibrahim. Orang lain tak pandai. Dia yang pandai. Sebab tu pegawai tanyalah pegawai kerajaan. Aku yakin lah malam ni ada yang dengar pegawai kerajaan ni. Pegawai kerajaan mana nak layan dia? Pegawai kerajaan tak layan dia. Ni yang besar-besar lah. Saya cakap yang besar-besar ni, dengarlah, ikut je, buat bodoh je. Sebab dia pandai. Dia terpaling. Ni. So sekarang ni, tak nak. Kalau aku tak dapat, orang lain pun tak dapat. So kita tengoklah apa yang Anwar nak buat. Sebab bubar tak dapat.
Sir pun nak bubar parlimen. Sebenarnya Sir pun nak pilihan raya. Tapi bila Sir fikir-fikir balik, rakyat akan terus jadi mangsa. Kita ni hari ni masalah. Ni yang saga ni rakyat. Macam ahli parlimen. Pembangkang ke, kerajaan ke, dia orang tetap dapat gaji. Dia orang tetap dapat allowance. Dia orang tetap dapat pencen kalau 3 tahun. Betul tak? Jadi, kalau tanya saya, apa masalah dari ni? Masalah kita hari ni adalah sibuk berpolitik. Bergaduh politik. Berebut kuasa, colik-mencolik. Ini yang berlaku. Sebab tak ada pihak dapat majoriti. Dan ingat balik, mula-mula dulu, kan Anwar sendiri bagi tahu, ini kerajaan yang di-Pertuan Agong. Ini kerajaan perpaduan. Kerajaan agung. Jangan lawan. Jangan lawahan. Jangan deraka. Ini kerajaan agung. Mula-mula dulu. Sekarang, dia buat kerajaan ni macam mak bapak dia punya, Anwar Ibrahim. Seolah-olah kerajaan ni, dia menang pilihan raya. Rakyat lupa. Ramai lupa lah. Saya ingat jumpa orang, ada orang cakap, loh, boleh turun ke Anwar Ibrahim ni? Ha? Dia boleh cakap, boleh turun ke Anwar? Ha? Dia tak menang pilihan raya. Bukan itu hari dia menang ke bro? Dia jadi Perdana Menteri, nampak? Rakyat dia tak tahu. Ramai. Saya yakin. Orang pun sama juga. Ramai di kalangan kita tak tahu. 2022 dulu, ramai di kalangan kita ni langsung tak ambil tahu pasal politik. Tapi lepas kau tengok tertekan dengan kos sara hidup, kau mula ambil tahu pasal politik. Betul tak? Ni siap-siap dalam ni, mungkin masa minyak naik itu hari, baru mula nak ambil tahu pasal politik. Barulah nak masuk live tengok orang politik bercakap, baca. Dulu tak ambil tahu. Jadi ramai ni 2022, dia tak tahu macam mana Anwar jadi Perdana Menteri. Dia tak tahu bahawa Anwar tak pernah ada numbers. Dia tak tahu bahawa Anwar pun tak menang pilihan raya. Dia orang tak tahu. Sebab dia tak terlibat, tak nak ambil tahu. Sibuk masa tu dengan hiburan. Now dah mula ambil tahu. Nampak? Sebab masyarakat, dia bukan semua masyarakat tahu. Dan kita pun, macam saya cakap lah, ini bukan berpolitik. Kita bercakap ni awareness, kesedaran. Kalau Sumut Flotilla bagi tahu, ini adalah misi awareness, misi kesedaran untuk tunjuk kepada dunia kezaliman rejim Israel. Samalah kita ni. Kita pun bagi awareness juga. Bagi kesedaran kepada masyarakat, bagi kesedaran kepada rakyat. Apa itu politik, apa itu bentuk kuasa politik, dan apa yang dikatakan nak selamatkan negara ni. Awareness lah ni. Tak betul ke? Oh, jangan politik. Awareness lah ni mangkuk cerita pasal negara ni. Nak selamatkan negara ni. Melayu ke, Cina ke, India ke, Sabah, Sarawak ke. Semua misi nak selamatkan negara ni. So, kita tengok apa nak jadilah dengan Non Firnon. Sademan amat menghargai setiap super thanks, super chat dan super sticker yang anda berikan. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Sademan Channel. Anda semua adalah sebab untuk saya terus berkarya. Terima kasih kerana telah menyokong Sademan Channel. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share.